Kali ni kita nak cerita pasal GP Silverstone dengan 2B Performance. Aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Apa pasal entah race dekat Silverstone hari tu rasa macam boring sangat. Kalau ikutkan dia punya aksi yang boring tu sama je macam race-race yang sebelum ni. Tapi kali ni nampak macam extra boring sikit. Nampak macam banyak yang minat racing pun macam tak ambil tahu sangat. Buktinya video ni lambat keluar pun tak ada yang minta-minta macam selalu. Jadi apa-apa pun marilah kita go through tentang apa yang terjadi di GP Silverstone weekend yang lepas. Minggu lepas di kedua-dua race Aprilia tapau 1, 2 dan 3. Sprint race pun macam tu, race utama hari Ahad pun macam tu. Bukan setakat race saja, tapi daripada carta kutipan mata World Championship pun Aprilia sekarang ni 1, 2, 3. Jorge Martin nombor 1, Marco Bezzecchi nombor 2 dan juga Ai Ogura di tempat ketiga. Masa sesi praktis, Aprilia pecahkan all-time track record. Kemudian masa qualifying, rekod tu dipecahkan sekali lagi oleh Jorge Martin sendiri juga. Dan kalau kita tak perasan, sebenarnya Aprilia ialah satu-satunya manufacturer yang rider-rider dia semua dah rasa P1, baik factory maupun satelit. Fakta-fakta ni menunjukkan betapa powernya Aprilia pada musim 2026 ni. Ngam-ngam sebelum cuti musim panas hari tu, nampak macam Ducati dah macam catch up sikit dengan Aprilia. Tapi tiba-tiba dekat pembukaan selepas cuti musim panas di Silverstone ni, macam langit dan bumi beza antara Aprilia dengan Ducati. Weekend yang hampir perfect untuk Aprilia bila Jorge Martin dapat P1 pada sprint race dan tempat kedua pada race pada hari Ahad. Tambahan pula Raul Fernandez, Ai Ogura dan juga Marco Bezzecchi mengisi tempat-tempat selepas Jorge Martin, menjadikan pencabar terdekat iaitu rider-rider daripada Ducati dapat kutip mata yang minimum selepas rider-rider Aprilia. Hasilnya Marc Marquez yang sebelum ni cuma ketinggalan 18 mata je daripada Jorge Martin, sekarang dah ketinggalan 40 mata. Weekend yang aku katakan hampir perfect. Sebab boleh perfect lagi sebenarnya kalaulah Jorge Martin boleh P1 pada kedua-dua race dan Ai Ogura tak crash pada race hari Ahad serta Raul Fernandez tak crash pada sprint race hari Sabtu. Memang jadi weekend yang betul-betul perfect. Kelebihan Aprilia di Silverstone ni dilihat ada 2 poin. Yang pertama ialah diorang punya jentera laju pada selekoh-selekoh laju fast flowing di Silverstone ni, dan satu lagi dia macam dapat panjangkan hayat tayar daripada habis terlalu awal. Rider-rider daripada pengeluar lain semuanya cakap benda yang sama. Tayar habis dengan sangat cepat di Silverstone ni, menjadikan mustahil untuk pengeluar lain cuba untuk mencabar kedudukan Aprilia di grup-grup hadapan. Satu lagi kita kena bagi respect sikit dekat Marco Bezzecchi. Massimo Rivola kata selepas sprint race, Bezzecchi kata dia pun tak pasti boleh tak dia habiskan jarak perlumbaan yang lebih panjang pada race hari Ahad. Dan pada sesi warm up pagi Ahad, Massimo Rivola kata Marco Bezzecchi nak berjalan pun rasa macam susah. Tapi dia masih lagi push. Dia defend tempat ketiga daripada Alex Marquez. Patutlah masa ditemu ramah sampai nangis member tu. Sebabnya bertalu-talu kena nasib buruk sebelum ni. Tak apalah Marco Bezzecchi, okey lah tu. Berapa round aja kau masuk dalam kelab mandi bunga, kali ni dah graduate dah. Cepat je. Tak macam orang lain yang lebih panjang. Untuk Jorge Martin pula, nampak macam jalan dia terbentang dengan mudah. Sekarang ni dah 31 mata lead World Championship daripada Marco Bezzecchi di tempat kedua. Bila ditanya adakah dia tekanan sebab dia sekarang ni dah berada di tempat yang boleh mencabar World Championship tahun 2026 ni, kata Jorge Martin dia tak kisah sangat pasal World Title sekarang ni. Dia cuma fikir untuk improve diri dia bersama dengan jentera Aprilia ni daripada round ke round supaya dia boleh kutip mata yang maksimum sampai akhir musim nanti dia nak letakkan diri dia pada kedudukan yang mencabar world title yang sebenar-benarnya. Dia dah berubah katanya. Bukannya Jorge Martin yang dulu yang sentiasa nak menang duduk depan aja. Sekarang ni dia jadi Jorge Martin yang sentiasa cari improvement walaupun kecil daripada round ke round. Tapi tu dia katalah nampak macam jawapan yang nak bagi gempak je dekat depan media. Kalau kita tengok perangai dia pada race-race yang lepas, menggelupur dia tu masih ada lagi. Tak sabar sangat nak duduk depan walaupun pada lap-lap yang awal. Samalah masa dia sapu Marco Bezzecchi hari tu. Apa-apa pun, jarak gap 31 mata daripada rider yang kedua sebenarnya ialah gap yang agak besar pada sesi pertengahan musim ni. Tak dinafikan peluang dia sangat cerah untuk dia dapatkan world title untuk tahun ni. Lagi-lagi pula dengan masalah yang membelenggu pesaing terdekat Ducati dan juga Marc Marquez. Dengan Marquez
Marquez yang belum sembuh 100% daripada kecederaan bahu yang dia operate untuk repair apa yang tak betul hari tu, pada track yang ikut arah jam yang lebih banyak corner kanan daripada corner kiri, nampaklah macam mana benda tu efek kepada performance Marc Marquez. Ditambahkan pula dengan masalah Ducati Factory yang makan tayar dengan terlalu cepat dekat track ni, Marquez sipi-sipi je dapat kutip mata pada sprint race dan cuma boleh dapat kedudukan ketujuh aja pada race utama pada hari Ahad. Itulah yang Marc Marquez kata maksimum dia boleh buat, dan itulah punca macam mana Jorge Martin boleh jarakkan balik kedudukan mata dia daripada Marc Marquez. Satu laginya, dengan Ducati yang mempunyai masalah grip yang sangat berisiko, Marc Marquez memang mengotakanlah sepertinya apa yang dia katakan sebelum ni. Martin tadi cakap dia tak nak fikir sangat pasal World Championship, kita rasa macam agak meragukan. Tapi Marc Marquez bila dia kata dia nak mula respect body dia, tak nak push melulu macam dulu-dulu, kita memang nampak dia buat apa yang dia cakap. Marc Marquez dah tak agresif macam dulu lagi. Kalau dulu lepas balik daripada injury pun dia akan push gila-gila walaupun motor tu tak boleh pergi masa dia dekat Honda dulu. Dan itulah juga yang menjadi punca kenapa dia lambat baik daripada crash teruk dia di Jerez, yang menjadi titik permulaan zaman kegelapan Marc Marquez dengan Honda. Masalah grip memang meningkatkan risiko crash, sama ada low side ataupun high side. Tambahkan pula di track yang high speed macam Silverstone ni, kalau crash risiko untuk kecederaan tu agak tinggi. Sebab itulah kita tengok Marc Marquez bawa sekadar yang termampu je. Itu pun dia bukanlah tak push langsung pun. Dekat sprint race dia hampir crash apabila dia kehilangan grip tayar belakang sampai dia punya airbag pada racing suit dia deploy. Itu dah kira push lah tu. Namun walaupun aku faham apa yang Marc Marquez cakap tu untuk lebih pakai otak semasa race, tapi bila seorang rider play safe macam ni, semacam hilang sikit keseronokan dalam sebuah race MotoGP. Race motor ni kita sebagai orang lelaki suka tengok sebab ia ialah sukan yang berbahaya, selari dengan naluri seorang lelaki. Kita suka tengok rider push motor secara agresif. Kita suka bila rider tu cuba melawan hukum alam. Contohnya macam masa Marc Marquez dekat Honda, memang motor tu tak boleh belah, tapi Marc Marquez cuba juga push sampai dia cipta keajaiban, boleh menang dekat Austin dengan jentera yang serba kekurangan. Kita suka tengok benda macam tu, walaupun kadang-kadang bila kita tengok rider tu crash, kita kata dia bodoh sebab tak fikir risiko. Macam itulah kompleksnya lelaki. Ada juga sikit-sikit macam perempuan juga. Ducati yang terbaik sekali di atas grid di Silverstone minggu lepas ialah Alex Marquez. Dapat tempat keempat pada kedua-dua race, sprint race dan juga race utama. Walaupun secara overallnya lebih baik daripada rider-rider Ducati yang lain, tapi Alex pun cakap benda yang sama. Selepas sprint race, dia kata mustahil nak dapatkan tempat yang lebih tinggi daripada kedudukan keempat ni pada race utama pada hari Ahad. Sebabnya ialah kadar penggunaan tayar yang sangat cepat pada sebuah Ducati. Memang betul apa dia cakap tu bila dia tak dapat defend daripada Marco Bezzecchi rampas tempat ketiga. Selepas Alex, rider terbaik Ducati ialah DJ Antonio. Berbeza dengan Alex, DJ Antonio explain dengan lebih detail tentang masalah sebenar yang Ducati hadapi. Katanya untuk diorang save tayar belakang, diorang terpaksa menggunakan lebih tayar depan, brake dengan lebih kuat tanpa bergantung kepada engine braking sangat. Tapi bila diorang buat macam tu, tayar depan pula yang habis cepat. Kalau tayar depan habis cepat, memang game over. Jadi diorang kena balance kan antara nak save tayar belakang dengan tayar depan. Jadi daripada bayangkan macam ni pun kita dah boleh bayangkan dah betapa susahnya kau nak race sambil nak manage tayar. Jadi bila Aprilia tak ada masalah ni, dengan mudah aja Ducati semua kena tapau bersih. Rider kita semua, Morbidelli nampaknya buat hal lagi kali ni, menyebabkan Ike Lecona jatuh pada sprint race. Lecona cakap dia tak faham apa yang Morbidelli fikirkan, sebab masa tu baru first lap daripada sprint race, dan Lecona pula nyata lagi laju daripada dia dekat depan. Tapi Morbidelli menggelupur juga cuba nak potong, tapi tak lepas, dia ran wide. Memang dia orang tak bersentuhan sebab Ike Lecona tegakkan motor dengan lebih cepat, tapi bila dia termasuk ke area gravel dan tekan brake, dia crash dan DNF. Sangat sayang katanya sebab tim Gresini dah buat yang terbaik pada minggu tu, dan Ike Lecona pun selesa dengan motor. Dia kata top 10 tak mustahil sangat. Tapi tak apalah, Lecona tak faham kali ni tentang Morbidelli tu, sebab tahun depan kabarnya Franco Morbidelli ni akan gantikan tempat Nicolo Bulega dalam Aruba Ducati World Superbike. Dalam kata lainnya, akan jadi teammate kepada Ike Lecona untuk tahun depan. Jadi korang ada masa yang sangat panjang untuk cuba mengenali hati budi satu sama lain.
dengan betul-betul. Masalah tayar ni jugalah yang dialami oleh Pecco Bagnaia yang membuat starting paling buruk dalam tahun ni, iaitu starting pada tempat ke-16. Daripada tempat ke-16 tu pun Pecco tak boleh manage tayar dia. Sampailah 2 lap terakhir pada selekoh kanan dia tak boleh nak cecah lutut sekalipun. Ini dah level trader je ni, nak cecah lutut pun tak boleh. Kenapa Ducati boleh tiba-tiba jadi seteruk ni, memang kita tak faham lagi kenapa. Kali ni kita tak boleh cakap Pecco Bagnaia yang bermasalah. Sebabnya pada sprint race tu, pada 2 lap terakhir, 2 rider yang paling slow di atas track ialah Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Jadi benarlah pendapat pada tahun lepas sebenarnya bukan Pecco yang bermasalah. Cumanya Pecco tu ialah rider yang sensitif. Dia dapat detect masalah grip ni lebih awal lagi daripada rider-rider Ducati yang lain. Bila keadaan tu makin teruk, rider lain pula start rasa dan makin teruk lagi efeknya kepada Pecco. Apa-apa pun semua ni menjadikan gap antara Ducati dan juga Aprilia semakin menjauh. Dahlah Aprilia tu excellent performance dia, Ducati pula ada problem macam ni. Ada 10 race lagi berbaki untuk musim ni, masih agak panjang tapi tak terlalu panjang, membuatkan pengeluar contohnya macam Ducati kalau dia nak cuba improve benda ni, dia kena fikir berbaloi ke tak berbaloi. Memandangkan fokus sekarang ni untuk tahun 2027 dengan jentera baru, adakah berbaloi lagi untuk diorang halakan resources diorang untuk cuba improve jentera sedia ada ni? Tapi kalau terus kena tapu Aprilia macam ni, hilanglah muka Ducati. Jentera KTM terus menunjukkan masalah yang serius. Bastianini ni qualify pada kedudukan hampir terakhir. Masalahnya katanya ialah front end stability, fork depan dan juga tayar depan yang sangat tak stabil. Sampaikan Bastianini kata tak boleh bawa langsung. Dia cuba juga push, sampailah dia crash. Tapi pada pendapat aku, kalaulah ada seorang rider yang boleh buktikan jentera tu boleh berada jauh dekat depan, bermaksud ada lagi improvement yang boleh dibuat oleh seorang rider. Pedro Acosta bawa jentera KTM ni pada kedudukan top 5. Bermaksud ada ruang sebagai seorang rider untuk improve, untuk tiru apa yang Acosta buat. Tapi tak diakui, ability tu memang susah. Acosta tu ada bakat dia yang tersendiri. Macam mana pun Bastianini ni sejak dia masuk ke MotoGP memang bukan seorang rider yang konsisten. Pada satu-satu minggu dia boleh jadi paling laju sekali sampai dapat tempat pertama. Tapi pada minggu-minggu yang lain dia boleh duduk last sekali. Tapi Acosta dapat 2 kali top 5 di Silverstone ni ialah sesuatu yang sangat baik, mengambil kira jentera KTM tu yang tak boleh belah langsung. Antara punca performance baik Acosta ni ialah dia gunakan strategi yang berlainan daripada rider-rider lain. Bila tayar cepat habis, rider-rider lain selalunya mengambil pendekatan untuk cuba manage tayar tu selama yang mungkin. Tapi Acosta pilih untuk cuba push 2 lap yang pertama, lepas tu barulah dia cuba manage apa baki tayar yang tinggal selepas dia lari sikit daripada rider-rider lain. Nampaknya berkesan sebab dia boleh kalahkan Marquez dan juga DG Antonio. Pada jentera Ducati yang sepatutnya di atas kertas jauh lebih superior daripada sebuah KTM. Kejayaan ni juga sebab Acosta ada discuss dengan tim KTM pada cuti musim panas hari tu. Dia kata sekarang ni kedudukan dia dalam World Championship antara dia dan juga rider pada kedudukan 1, 2 dan 3 sebenarnya tak adalah jauh sangat. Dia boleh improve lagi. Cuma dia minta 2 benda je. Nombor satunya, buat improvement yang kecil-kecil aja pada minggu perlumbaan. Selalunya KTM ni daripada awal minggu perlumbaan sampai hari Ahad, macam tu je, statik je dia punya performance. Kalau boleh improve sikit pun dah kira okey. Dan yang kedua ialah cuba elakkan daripada terjadinya masalah mechanical yang membuatkan dia kehilangan mata buta-buta macam tu je. Acosta KTM ambil pandangan ni dengan terbuka dan diorang janji akan fokus pada 2 benda ni. Jadi mungkin ini juga membantu kejayaan Acosta top 5 di Silverstone hari tu. Kalau kita nak tahu dan cuba nak tentukan apakah level Yamaha sebenarnya berbanding dengan pengeluar-pengeluar yang lain, kita kena tengok apa yang Jack Miller cakap di Silverstone. Dekat sini, Jack Miller dan juga Fabio Quartararo cuma ride sesama diorang aja. Diorang cuba nak attack rider lain tapi tak boleh. Boleh tu boleh, tapi cuma boleh attack sekejap je. Lepas tu tayar habis dengan lebih cepat. Maksudnya Yamaha ni habiskan tayar lebih cepat lagi daripada sebuah Ducati. Padahal performance dia tak adalah laju mana pun, tapi tayar habis juga. Masa race habis, Fabio Quartararo dan juga Jack Miller ni berada lebih kurang 30 saat daripada Raul Fernandez, pemenang pertama. Angka 30 saat ni semacam sama pada race-race yang lepas juga. Inilah purata kedudukan diorang selalunya, 30 saat ke 40 saat
daripada pendahulu. Jadi inilah levelnya. Bolehlah kita katakan dan buat kesimpulan, Yamaha ketinggalan 40 saat daripada pendahulu dalam satu race. Inilah level diorang. Before yang baru ni nampak macam lebih teruk lagi dengan sangat banyak. Fabio Quartararo dekat Silverstone tahun lepas hampir-hampir je P1. Tapi tahun ni jangankan P1, P11 pun tak nampak bayang. Dah lah cuma berada pada kedudukan ke-12, kena pula penalti sebabnya sensor tire pressure tayar depan Fabio Quartararo tak bagikan data seperti yang sepatutnya. Bila tak baca data, dianggap kurang daripada minimum dan dikenakan penalti 16 saat. Jatuh ke tempat ke-16. Tapi Quartararo kata dia relax je, tak rasa apa-apa pun dia kata. Kena penalti ke, tak ada kena penalti ke, dia punya feeling sama je, dia punya sedih tu. Tak ada apa yang menarik dan juga positif di Silverstone. Rider-rider Yamaha cuma boleh tengok rider-rider lain potong diorang macam tak ada enjin. Race di Silverstone ni cuma sekadar satu race yang telah berlalu lagi dalam musim 2026. Star utama Honda kali ni tak lain dan tak bukan ialah Joan Mir, kerana memanjangkan lagi rekod dia tak habiskan race pada hari Ahad seawal lap-lap yang awal lagi. Dengan Joan Mir ni, kita bukannya nak tanya dia dalam setahun berapa race dia crash, tapi kita kena tanya dia dalam setahun berapa race yang dia habis. Sebab lagi sikit yang habis tu. Kedudukan Presiden Kelab Mandi Bunga ni memang tak sangkal lagi, takkan boleh dicabar oleh mana-mana rider sekalipun. Memang kukuh Mir lah orangnya yang menjadi presidennya. Dengan Kyle Crutchlow pun crash juga, cuma Marini dan juga Morera je yang berjaya habiskan race untuk menjadi wakil Honda. Marini start daripada P15 tapi dia boleh panjat sampai ke P9. Bukan Marini kata seronok dia punya perjalanan daripada P15 ke P9 tu, tapi dia terkilan sikit sebab kamera tak tunjuk pun progress dia tu. Marini. Kalaulah kamera tu asyik tunjuk engkau, tu dunia pula kecam MotoGP nanti. Apa kejadahnya engkau pergi shot orang dekat belakang sedangkan ada Aprilia yang tengah cemerlang kat depan tu. Teori konspirasi pula cakap nanti MotoGP tak suka dengan Aprilia, Honda yang belakang-belakang tu pula yang dia shot katanya. Dan satu lagi nya sebenarnya elemen nasib pun memainkan peranan dekat sini. Rider yang selalunya dekat depan Luca Marini, 7 orang tak dapat finish race. Jadi daripada 15 ke 9 tu 7 dapat free, 2 je lah yang Luca Marini betul-betul effort dia sendiri. Bukanlah nak memperkecilkan dia, tapi ini ialah fakta yang sebenar dia. Dalam kelas Moto3, Hakim Danish dah pamerkan aksi yang best. Dia dah kejar dah front group dan nampak macam nak sama-sama dalam grup hadapan tu. Tapi ada pula rider buat hal jatuh menyebabkan dia overshot sikit dan crash juga, menjadikan minggu di Silverstone ni semakin mandom untuk peminat MotoGP di Malaysia. Jadi itu je video untuk kali ni. Jangan lupa MotoGP boleh ditonton dengan apps Sport TV Now. Jumpa lagi.